Pressure lah macam ni. Problem lah. Aku pergi mana-mana pun semua quotation semua rabak. Semua cakap aku, alamak inilah gitulah, aku punya motor rosak lah, apalah. Aku dah tak tahu apa nak cakap lagi lah kan. Pergi sini, pergi sana, semua kasih aku hamcai punya barang. Tapi aku cakap kau, kalau kau tak di tempat kan, kadang tak kat sini, barang semua dia kasih kau sui-sui. Aku tak tahu kenapa orang ni baik sangat buat ni macam. Tapi ni barang, aku cakap kau tak bohong lah, ni barang baik lah, mari. Kau tengok member. Sampai dia lapkan aku. Dia, kalau boleh nak kasih kilat, barang brand new punya. Macam mana aku tak nak cakap ni tempat bagus. Kalau kau rasa ni tempat bagus, kau datang sini, dekat ni tempat, kau rapuk nama aku, Haikal Malik, insyaAllah. Kau tengok, kau pay servis kat kau punya motor. Confirm, kilat bro. You can't put your trust in no man, no man, no man, no man. I pull up just to see what's up. Whip came without the guts. Texas in my triple cup. I'm tripping on a trip with her. See me how I live it up. I'm tangled up in diamond cuts. You see they little bubble butts jiggle when they walk with us. Memphis niggas stepping, bitch. You never catch them parking us. Mana lagi bro nak dapat? Kau cakap dengan aku, mana nak dapat? Orang dah servis kau punya motor, dah bikin kau punya motor, motor kau sakit nak kena tidur bengkel satu hari. Orang kasih aku replacement bike satu hari $20 je guys. Kalau kau nak rental motor apa-apa pun ada dekat sini. Jangan takut. Aku tak ada apa tahu, ada kantau aku takkan nak lokek-lokek nak pergi simpan. Ini kantau gua mesti kasih sama lu orang ni lah. Betul lah. Aku punya orang, apa-apa yang aku dapat mesti aku share. Tapi yang paling important apa tahu? Aku ada satu benda yang firm korang suka. Kalau korang spend kat sini $150 and above, kau tunjuk dorang yang korang follow dorang and kau poke nama aku, Haikal Malik, korang mesti dapat, mesti 100% dapat free bike wash. Maka dari itu jangan lupa poke nama aku, tunjuk yang korang follow dorang on any of their social media, kau akan dapat itu bike wash, okay? Tapi jangan lupa lah, dorang pun ada juga bikin servicing, dorang ada bikin apa accessories yang kau nak, semua ada. Jangan takut, name it bro. This place is the place. Yellow Garage.